Ramai tanya aku, apa jadi dengan gold kali ni? Okay guys, so kalau korang semua sukakan content education macam ni, korang semua jangan lupa komen, like dan share video ni, alright? So, aku akan berkongsi pandangan aku pada korang semua kali ni. Okay, stay tune. Okay guys, so Assalamualaikum semua. Kali ni aku nak kongsi dengan korang semua pandangan aku dengan gold pada kali ni. So, apa yang aku nampak sebenarnya, yang kita boleh nampak, dia masih lagi cantik untuk membuat downtrend. Kenapa downtrend? Sebab kalau kita tengok kat higher time frame pun menunjukkan masih solid untuk buat downtrend. Alright, so tapi kat sini aku nak bagi tahu dengan korang, okay? Semalam aku dengar rakyat Bospik telah berjaya dapatkan setup dekat area 3967 dengan zero floatnya dan berjalan sampai 310 pops. So macam mana aku boleh dapat setup macam tu? Simple saja. Itu semua berada di teknik AM5 yang aku selalu guna. Okay, so macam mana korang nak dapatkan teknik AM5 tu? Simple saja. First, kita kena tengok adalah pertama, kita tengok market structure. Yang pertama, kita kena tahu dulu the whole story. Apa itu the whole story? Pergi kepada weekly. So, kita tengok kat dalam weekly. So, weekly menunjukkan yang ada apa? Weekly menunjukkan yang ada satu gap yang besar berlaku dekat area sini. So gap ini seperti apa yang korang faham, dan aku selalu ingatkan kepada semua orang, kalau ada gap pastinya kena ada candle yang menutupinya. Kenapa bila ada gap ni dia kena tutup? Reason dia adalah sebab ada open price kat kawasan itu. So bila ada kawasan yang terbuka, memang kena ada penutupan harga semula lah. Kalau tidak, dia akan jadi macam sekarang ni korang tengok, 500 pub naik, 500 pub turun, 300 pub naik, 300 pub turun. Kerana apa? Kerana harga tak seimbang. Okay, so ini pandangan aku. Kalau korang nak marah, korang marah, aku tak kisah pun. Alright, so jadi apa pandangan aku dengan gold pada kali ini? So kali ini aku target yang gold memang solid untuk membuat kenaikan lagi tinggi. Okay, so kita boleh pakaikan teknik basic, iaitu teknik breakout pullback entry. So ada break, dia dah pullback, and then kita orang dapat dekat kawasan sini. Inilah kawasan untuk kita entry. So adakah malam ini dia akan terjun ataupun pacak? Okay, kita semua kalau ikut play safe, kita semua akan fokus kepada sell je lah. Sebab apa? Itu untuk play safe. Tapi kalau aku memang takkan play safe ya. So aku akan lawan dia balik. So kalau korang cakap dengan aku akan kata malam ini akan jadi buy. Kenapa dia akan jadi buy? Sebab Bospik kata buy. Okay, kalau tak percaya, kita pergi kepada daily pula. Kenapa dia jadi buy? Sebab ada apa? Ada kawasan base pula yang kat kawasan sini. Kawasan base baru ada kat kawasan sini guys. Ni kawasan sini. So ada ni kawasan ni. So kawasan ni dah jadi kawasan strong support untuk dia membuat reversal balik lagi sekali. Kalaulah, andai katalah, kalau dia nak break sekalipun, dia nak break, dia perlukan apa? Dia perlukan momentum. So momentum tu yang macam mana dia perlukan? Momentum yang bergerak sekurang-kurangnya 300 ke 500 part punya perjalanan. Alright, tapi hari ni hari Jumaat, valid ke nak cari sampai 300 ke 500 part? Boleh jadi 50-50. So jawapan dia mungkin minggu depan lah kalau dia nak turun pun. Jadi untuk pandangan aku kali ini, hari ini adalah hari Jumaat dan ini bermula pada hari Rabu itu hari, candle telah pun, market telah pun menunjukkan yang ada structure naik. So kita boleh predict yang ini akan terus membuat continuation buy. So sampai mana continuation buy ni? Jangkaan saya 4012, 4022, 4041 dan last kali 4060. So itu dah memang last sangat dah tu. Kalau dia boleh pecah tu memang rezeki korang semua. Okay, so simple saja. Macam mana cara nak dapatkan entry dia? Waktu inilah kita kena pergi monitor dekat H1. Jangan monitor dekat area M5 ke bawah ataupun M15 ke bawah. Sebab apa? Sebab bila korang fokus dekat time frame itu, korang akan jadi FOMO guys. So macam mana cara korang nak dapatkan setup? Simple saja. Tunggu dekat H1 punya time frame. Okay, cari confirmation. So confirmation apa yang saya maksudkan, korang tunggu video yang seterusnya. Alright, so guys, jangan lupa
like, komen dan share video ni kalau korang suka kan video education yang macam ni. Okay, Assalamualaikum.